Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, hari ni menu tengah hari kita adalah kerabu mangga. Kalau nak goreng guna minyak pun boleh. Kita tumbuk ikan bilis ni ya. Okay, kita memerlukan buah mangga. Okey, saya buat satu biji je yang ni sebab ini besar-besar. Sos ikan. Okey, kemudian kacang tanah yang telah kita sangai. Kalau nak tumbuk halus boleh, kalau nak kasar-kasar pun boleh. Okey, sedikit garam halus, serbuk perasa dan gula perang. Perahan kita nak ambil jus limau. Kalau ada limau nipis lagi bagus. Limau nipis saya dah kering. Kita ambil jus lemon. Okey, ada buah tomato. Setengah labu bawang besar. Kita hiring nipis-nipis. You tahu. Okey, ini cili akar ataupun cili Thai. Okey, cili ni dia kurang pedas. Kalau kawan-kawan nak pedas boleh guna cili api ya. Okey, kita ada bunga kantan. Bunga kantan ni kita hiris nipis-nipis. Dan satu batang serai. Yang ini pun kita hiris nipis-nipis. Kalau udang kering tu kita rendam dengan air panas sekejap bagi dia kembang. Kemudian kita toast, keringkan dan kita tumbuk lah. Okey, dah tumbuk tu. Terus saja kita masukkan ke dalam buah mangga tadi. Tak perlu sangai ya. Okey kawan-kawan, buah mangga tu kita buang kulit dia. Kemudian kita cincang-cincang seperti dalam video ni. Okey, orang dulu-dulu dia buat macam ni lah. Kalau kawan-kawan nak cepat, boleh je kita sagat guna alat dia ya. Okey, kita masukkan bawang besar. Boleh guna bawang merah. Kita hiring nipis-nipis. Dia tahu. Kita masukkan serai. Okey, masukkan bunga kantan. Boleh guna cili besar. Boleh kalau nak guna cili api boleh. Masukkan buah tomato. Ikan bilis ni boleh digoreng ataupun disangai. Masukkan garam, gula perang dan serbuk perasa. Perahkan jus limau. Okey, kemudian kita tuangkan sos ikan. Kita tuangkan kacang tanah. Okey, kita gaul rata. Biar dia sebati. Dan bolehlah kita hidang.